Suami kedekut makan minum isteri berkira, kemudian ukit pasal makanan dibeli, nafkah duit keperluan rumah tidak beri, minta duit kerana kena marah, belah tahun sudah bersabar. Suami yang tidak memberi nafkah, isteri boleh minta cerai kalau kamu nak. Asalnya minta cerai haram. Ayyuma mar'atin sa'alat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin, mana-mana isteri yang sengaja minta cerai daripada suaminya tanpa jahat suaminya, fa jannatu haramun 'alaiha, maka syurga haram atas isteri itu. Faham? Tu asal. Tapi ada 5 perkara isteri boleh minta cerai. Dengar baik. Nombor 1, suami suruh buat yang haram, suruh minum arak, minum ketum, boleh minta cerai, tak berdosa. Nombor 2, suami larang buat yang wajib, larang tutup aurat, larang semayang, boleh minta cerai. Ni bukan suami buruk namanya. Nombor 3, suami kena jail. Rata-rata negeri dalam Malaysia minimalnya 3 tahun jail. Nombor 4, suami mendera isteri, sepak terajang, pelangkit jet atas muka bini, patah jari, patah tekuk, macam-macam melukakan isteri, boleh minta cerai. Ini bukan isteri suami, ini rima gila. Dan nombor 5, suami tidak beri nafkah, macam dalam soalan. Tapi kalau mu tak mau minta cerai, mu nak bersabar, afdal. Faham lagi?